Dekat sini memang syurga makanan Thai. Apa cakap je nak makan apa. Macam-macam makanan Thai ada. Dessert pun menarik. Ayak pun ada macam-macam jenis tau. Apa pernah sampai dah lagi dekat H&M Authentic Boat Noodle. Menu dekat sini memang meriah weh. Jom kita tengok apa yang best. Yang ni memang wajib hampa kena try. Dia ada rasa lemak, manis, masin, semua cukup. Yang ni pula dessert Thai yang viral tu. Yang ni kena letak ais, makan sejuk-sejuk. Sedap weh. Kalau tak try depa punya pulut ayam memang tak sah lah. Ayam dia memang rangup elok weh. Pulut mangga dia pun best. Pulut dia berlemak elok. Mangga tu pun manis. Paling kami suka dekat sini dia punya kanum jin. Dia punya laksa siam ni sayang sebakul tau dia bagi. Yang ni Maggi celup tom yum. Bagi kami dia punya tom yum ni masam pedas semua memang cukup. Memang puas hati lah makan. Dan nama kedai makanan Thai tak ada celup Thai tak sah lah kan. Kalau mai sini hampa kena try juga dia punya kerabu Maggi. Yang ni portion dia boleh makan 2 ke 3 orang tau. Untuk nasi kerabu pula dia ada nasi kerabu ikan, ayam, daging. Hampa boleh pilih lah. Dia punya tom set ni pun antara favourite kami. Makan pula dengan telur dadar kan. Apa nak kata. Dekat sini pun dia ada set nasi kengso. Ada ikan siakap tau. Kalau hampa nak makan santai-santai je, hampa boleh main makan sangkaya dia. Ni kalau makan panas-panas sebekas boleh habis. Lepas tu dia ada juga chicken wing, daging bakar. Untuk ayak pula. Untuk ayak mangga ni saja dia guna 1,5 biji mangga tau. Yang suka masam-masam boleh try dia punya ayak markisa. Untuk ayak longan ni dia guna buah longan yang fresh bagi dekat hampa. Hampa boleh tengok lah ada macam-macam ayak lain yang best-best. Dengan decoration pun cantik. Rasa sayang je nak minum. So kalau hampa nak merasa makanan autentik Thai yang best, hampa jangan lupa singgah.